Anda tahu tak, selalunya bila kita cuba bayangkan sebuah sistem pendidikan, minda kita macam secara automatik melukiskan satu gambaran kilang gergasi dari era revolusi perindustrian, kan? Ya, betul. Anda letakkan kanak-kanak pada usia 7 tahun di atas satu tali pinggang penghantar. Mereka bergerak dari satu stesen ke stesen yang lain mengikut rentak yang sama. Dan diuji dengan acuan kualiti yang sangat seragam. Tepat. Dan bila mereka berumur 18 tahun, kita harapkan mereka semua keluar di hujung sana tu dengan spesifikasi yang serupa. Ia satu model yang sangat boleh dijangka, seragam dan sejujurnya agak statik. Dan gambaran itu sebenarnya tidak salah jika kita melihat kembali ke abad ke-20. Maksud saya, model barisan pemasangan industri itu memang direka khas untuk zaman tersebut. Sebab keperluan ekonomi masa tu berbeza? Betul. Ekonomi pada waktu itu perlukan pekerja yang patuh kepada arahan, faham hierarki dan mampu buat proses yang berulang-ulang dengan sangat cekap. Sistem tu sangat suka mengkategorikan kebolehan manusia ke dalam kotak-kotak yang kemas dan mudah diurus. Tapi isunya bermula bila kita tengok realiti di luar tingkap kita hari ini. Kita berhadapan dengan kepesatan kecerdasan buatan, anjakan landscape ekonomi global yang berlagu dalam sekelip mata dan juga cabaran kelestarian iklim. Landscape dah berubah sepenuhnya. Ya, tiba-tiba model kilang tadi bukan sahaja kelihatan usang, malah ia berisiko untuk lahirkan satu generasi yang langsung tak relevan dengan keperluan pasaran. Kita jelas perlukan satu kerangka yang jauh lebih dinamik. Sangat kritikal pada tahap ini. Dan di situlah titik tolak perbincangan kita. Mari kita rungkaikan perkara ini. Hari ini, kita akan buat satu eksplorasi mendalam terhadap sebuah dokumen yang cuba merangka semula ekosistem ini dari akar umbi, iaitu Plan Pelaksanaan RPM 2026 hingga 2035. Dan secara spesifiknya, kita nak membedah intipati bab 2, kan? Betul. Tapi sebelum tu mungkin anda terfikir, adakah semua ini relevan untuk saya kalau saya bukan seorang pendidik? Mengapa saya perlu peduli tentang dokumen kerajaan? Untuk meletakkan perkara ini dalam konteks, bab 2 ni bukanlah sekadar senarai semak tentang subjek apa nak diajar esok pagi. Secara teorinya, apa yang digariskan oleh kementerian di sini adalah satu pelan rombakan seni bina yang sangat menyeluruh. Ya, ia mengubah cara seluruh komponen berinteraksi. Tepat sekali. Dokumen ini cuba ubah cara murid, guru, pentadbir, malah masyarakat luar berinteraksi. Jadi, walau apa pun latar belakang anda, sama ada anda seorang ibu bapa, pengurus korporat yang cari bakat baharu atau cuma individu biasa, anda patut peduli. Sebab pendidikan hari ini adalah indikator utama yang tentukan kualiti tenaga kerja kita esok. Betul. Ia tentukan daya saing ekonomi kita dan jenis komuniti yang anda sendiri akan diami nanti. Memahami plan ini membolehkan anda melihat corak macam mana negara sedang bersedia untuk cabaran masa hadapan. Ia pada asasnya adalah Plan Induk Sosio-Ekonomi yang menyamar sebagai dokumen dasar pendidikan. Wow, Pelan Induk Sosio-Ekonomi, saya suka frasa tu. Jadi, mari kita mulakan eksplorasi ini di titik yang paling kritikal, murid. Dokumen ini menggariskan visi yang agak radikal berbanding norma sedia ada. Ia bermula dengan penegasan pada literasi dan numerasi asas, yang mana itu memang kita jangka. Tapi kemudian ia merangka satu peralihan besar ke arah apa yang dipanggil sebagai pembelajaran yang dipribadikan. Atau personalized learning. Ya, dengan memanfaatkan analitik data dan teknologi. Apa yang menarik di sini ialah anjakan paradigma itu sendiri. Daripada perkembangan berasaskan umur kepada perkembangan berasaskan kecekapan sebenar murid. Maknanya, kita buang cara lama? Betul. Secara tradisional, kalau anda berumur 9 tahun, anda berada di tahun 3, kan? Dan anda mesti habiskan silibus tahun 3 tu, tanpa kira sama ada anda dah bosan sebab benda tu terlalu mudah, atau anda sedang lemas sebab tak faham asas dari tahun 2 lagi? Ya, tepat sekali. Dokumen ini bawa wawasan di mana teknologi membenarkan murid berkembang mengikut trajektori kognitif mereka sendiri. Saya cuba bayangkan mekanismenya. Ia ibarat algoritma platform penstreaming muzik yang anda guna setiap hari, kan? Platform tu kan tak paksa anda dengar lagu yang sama dengan jiran anda. Ia kenal profil anda. Betul. Ia analisis data anda,
faham corak minat anda dan bagi kandungan yang berada tepat pada tahap anda. Jadi pelan ini cadangkan persekitaran di mana sistem pendidikan berfungsi dengan cara yang hampir sama. Menyesuaikan tahap kesukaran bahan pembelajaran secara dinamik. Analoginya sangat bersesuaian. Bila pembelajaran disesuaikan macam tu, ia secara mekanikalnya bertujuan nak kurangkan kadar keciciran. Murid tak rasa terasing lagi. Sebab mereka belajar ikut rentak mereka sendiri. Ya, psikologi di sebalik ini adalah untuk bina keyakinan berasaskan penguasaan. Atau mastery. Bukan sekadar kelulusan dalam ujian piawai. Pi, tunggu sebentar. Mari kita tengok ini dari sudut logistik. Secara teorinya, ia kedengaran luar biasa. Tapi realitinya, kalau dalam satu kelas fizikal, kita ada 30 orang murid. Katakan, 10 orang tengah belajar matematik tahap usia 12 tahun. 10 lagi di tahap 8 tahun. Bukankah ini akan cipta satu mimpi ngeri operasi untuk guru di depan kelas? Macam mana pelan ini nak elak daripada mencetuskan kekacauan? Itu satu persoalan yang sangat praktikal. Dan dokumen tersebut menjedari batasan model kelas tradisional. Mekanisme yang dicadangkan tak bermaksud seorang guru perlu siapkan 30 rancangan pengajaran yang berbeza setiap malam. Nasib baik. Kalau tak, pengsan guru tu. Betul. Sebaliknya, pelan ini membayangkan penggunaan platform digital berpusat. Platform inilah yang akan ambil alih tugas pengajaran berulang atau rote learning dan penilaian diagnostik. Oh, jadi teknologi yang suapkan kandungan beza-beza ke peranti murid. Tepat. Peranan guru tu kemudian beralih daripada sekadar penyampai maklumat di depan kelas kepada seorang pemudah cara. Macam pakar klinikal yang bergerak dari meja ke meja. Faham. Jadi guru cuma masuk campur bila data tunjukkan seorang murid tu tengah tersekat. Ya, guru bagi campur tangan yang tepat pada masanya. Beban pembezaan tahap dipindahkan kepada perisian. Hebat. Seterusnya, satu lagi perkara yang sangat menonjol dalam dokumen ini adalah strategi penguasaan bahasa. Selain bahasa Melayu dan Inggeris, murid akan diberi akses meluas untuk belajar bahasa seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. Peluang berbilang bahasa. Ya, tapi apa yang buatkan saya berhenti membaca dan berfikir sejenak adalah kemasukan bahasa isyarat Malaysia ke dalam arus perdana. Keputusan tu memang satu langkah dasar yang sangat mendalam. Ia ada asas neurologi dan sosiologi yang kuat tak? Biar betul. Macam mana tu? Dari segi kognitif, bila kanak-kanak belajar bahasa isyarat, mereka tak proses bahasa tu di bahagian otak yang sama dengan bahasa lisan. Ia bina lintasan neural baharu yang proses pemahaman ruang atau spatial dan visual. Oh, wow. Jadi ia sebenarnya macam senaman untuk bahagian otak yang berbeza lah. Betul, dan dari sudut sosiologi pula, ia cipta sesuatu yang sangat bernilai, empati organik. Empati organik? Ya, bila bahasa isyarat dinormalisasikan dari umur prasekolah, generasi ini akan membesar tanpa melihat perbezaan fizikal tu sebagai satu halangan komunikasi yang kekok. Inklusiviti tu tak payah diajar dari buku teks moral lagi. Ia automatik jadi refleks harian mereka. Menarik. Dan dokumen ini juga ada kaitan dengan amalan kemampanan dan kewarganegaraan global. Jelas yang kementerian nak lahirkan individu fasih pelbagai bahasa, empati secara semula jadi dan sedar isu macam jejak karbon. Generasi yang relevan secara global. Tapi untuk pastikan murid mampu serap semua ni, kestabilan mental mereka mesti dijamin dulu kan? Di sinilah dokumen kenalkan model sistem sokongan pelbagai peringkat. Boleh kita huraikan sikit macam mana jaring keselamatan ini berfungsi secara teknikal? Boleh. Dokumen ini letak kesejahteraan pelajar sebagai prasyarat utama. Sistem ini pada dasarnya adalah pendekatan serampang 3 mata. Peringkat pertama adalah sokongan universal untuk semua murid. Contohnya macam mana tu? Macam pembinaan iklim sekolah yang positif dan modul pengurusan tekanan yang paling asas. Peringkat kedua pula diaktifkan bila data sistem atau guru kesan ada sekumpulan murid mula tunjuk tanda kemerosotan emosi atau tingkah laku. Oh, bila ada red flags lah. Ya. Mereka ni akan diberi campur tangan dalam kumpulan kecil bersama kaunselor dan akhirnya peringkat ketiga adalah sokongan klinikal individu yang intensif yang libatkan pakar psikologi khas untuk mereka yang sedang berhadapan krisis serius. Saya faham.
Jadi, ia elakkan situasi di mana murid tu cuma dapat bantuan bila dia dah pun keciciran atau berada dalam krisis sepenuhnya. Ia sangat proaktif. Bukan reaktif kan? Betul. Okey, setakat ini, algoritma yang canggih untuk pembelajaran peribadi, silibus bahasa isyarat dan jaring keselamatan emosi semuanya nampak meyakinkan. Tapi, realiti yang sebuah jentera berteknologi tinggi takkan jalan kalau jurutera di belakangnya sedang keletihan melampau. Memang takkan ke mana? Dan ini bawa kita ke segmen kedua. Tulang belakang sistem, iaitu pendidik dan institusi itu sendiri. Ya, kalau kita kaji sejarah dasar pendidikan, banyak dasar yang nampak hebat atas kertas gagal dalam bilik darjah. Kenapa? Sebab pembuat dasar selalu terlupa nak ambil kira capacity atau bandwidth guru itu sendiri. Ya, guru terbeban dengan macam-macam kerja. Dokumen ini cuba selesaikan isu tu secara struktural. Saya perasan ada satu pengumuman dalam bab 2 yang menyatakan guru akan dikembalikan kepada tugas hakiki. Secara teorinya, kementerian nak buang beban perkeranian dan pentadbiran tu. Supaya mereka boleh fokus 100% pada persediaan, pengajaran dan bimbingan murid. Pengembalian maruah profesionalisme guru ini memang kunci utama. Betul. Sebab kalau guru terpaksa habiskan berjam-jam cuma nak isi borang pelaporan dalam 3 sistem berbeza, Pada kognitif mereka untuk fikir pasal kelas yang kreatif tu akan susut. Jadi, dengan mendigitalkan dan menyatukan sistem pentadbiran sekolah, kementerian harap dapat kurangkan kerja-kerja yang bertindih ni. ini bukan sekadar kurangkan stres guru, tapi fokuskan kepakaran mereka pada interaksi langsung dengan murid, kan? Tepat sekali, interaksi tu yang bawa pulangan pelaburan paling tinggi. Dan pelan ni juga nampaknya tak lagi layan guru sebagai satu entiti yang seragam. Untuk latihan pembangunan profesional, dokumen sebut latihan akan jadi lebih luas, bersasar dan berasaskan data. Pemahaman saya, adakah ini bermaksud kita akan ucap selamat tinggal pada seminar wajib hujung minggu? Di mana guru matematik dan guru sastra dipaksa dengar ceramah motivasi yang sama? Ya, selamat tinggal kepada pendekatan satu saiz muat semua tu. Visi di sini beralih kepada sesuatu yang mirip kepada kelayakan mikro atau micro credentials, pembelajaran tepat pada masanya, Macam mana sistem tu kenal pasti apa yang guru perlukan? melalui data analitik. Kalau data dari kelas seorang guru ni tunjukkan pelajar dia cemerlang algebra tapi sentiasa gagal dalam geometri, sistem tu automatik akan cadangkan modul pedagogi khas tentang geometri kepada guru tu. Wow, sangat spesifik. Dan mereka digalakkan buat penyelidikan tindakan di dalam kelas mereka sendiri. Guru sebagai pengkaji klinikal, bukan sekadar tukang sampai silibus. Satu evolusi yang sangat besar. Dan ini seiring dengan perubahan sekolah itu sendiri, ada satu terma ni, otonomi terpimpin. Satu lagi langkah desentralisasi. Ya. Ia cadangkan sekolah diberi kuasa untuk urus kurikulum, sumber manusia dan kewangan berasaskan keperluan komuniti setempat. Tapi, saya rasa saya perlu cabar konsep ni sikit. Silakan. Adakah autonomi terpimpin ni sebenarnya cuma satu frasa korporat yang sedap didengar untuk kementerian kata, okey, kami lepas tangan? Maksud saya, kalau ada sekolah di luar bandar, tiba-tiba tak cukup dana atau prestasi akademik merudum, adakah mereka dibiarkan bergelut sendirian atas nama autonomi? Ia kedengaran macam perjudian berisiko tinggi bila serahkan kuasa bulat-bulat macam tu. Itu satu kritikan yang adil dan memang selalu jadi perdebatan bila kita cakap pasal decentralization. Tapi kalau kita tenung mekanisme yang digariskan, jawapannya ada pada perkataan terpimpin tu sendiri. Kementerian bukan nak lepaskan steering, mereka cuma ubah cara mereka memantau. Tapi macam mana nak pantau tanpa pengawasan mikro setiap hari? Kuncinya berbalik kepada pendigitalan sistem pengurusan tadi, data masa nyata. Sebelum ni, kementerian terpaksa keluar arahan umum, blanket rules, kepada ribuan sekolah sebab mereka tak ada kebolehliatan yang pantas. Ya, semua sekolah kena ikut arahan sama. Tapi dengan sistem baru ni, data prestasi akademik, kewangan, kehadiran semuanya masuk ke papan pemuka kementerian secara telus dan terus. Jadi, kementerian bertindak sebagai menara kawalan. Pengetua diberi kuasa sebab logiknya mereka lebih arif tentang kekangan komuniti mereka berbanding pegawai di ibu negara. Faham. Jadi pengetua boleh buat keputusan, contohnya nak baiki infrastruktur segera tanpa tunggu kelulusan yang makan masa bertahun-tahun. Tepat. Saya mula nampak gambarannya.
Ia ibarat kita bagi kompas digital dan sistem radar navigasi terkini kepada seorang kapten kapal. Kapten tu ada kuasa mutlak nak tukar arah kapal berdasarkan keadaan ribut di laut sana. Betul. Tapi ibu pejabat di darat masih nampak titik kapal tu di skrin radar mereka. Kalau kapal tu tiba-tiba mula tersasar jauh, sistem terpimpin ni bagi amaran untuk ibu pejabat hubungi dan beri intervensi spesifik. Bukan kawal steering kapal secara maya setiap saat. Analogi yang sangat sempurna. Dan autonomi ni juga termasuk kebebasan bentuk persekitaran fizikal sekolah. Dokumen ini letak reka bentuk sejagat atau universal design sebagai piawaian standard. Reka bentuk sejagat ni maksudnya yang mesra orang kurang upaya tu ke? Laluan kerusi roda? Ia lebih dari laluan kerusi roda. Ia merangkumi keseluruhan infrastruktur, daripada perabot yang ergonomik, bilik rangsangan sensori untuk kanak-kanak autism, sehinggalah integrasi peranti pintar di makmal. Semuanya dibina dari awal supaya boleh diakses oleh semua tanpa mengira keupayaan kognitif atau fizikal. Sangat terangkum. Baiklah, kita dah tengok macam mana murid diperkasakan dan guru pula diselamatkan dari beban birokrasi. Tetapi kapten kapal tak boleh berlayar tanpa pelabuhan dan logistik. Semestinya. Sebuah sekolah tak wujud dalam ruang vacuum. Dinding konkrit antara sekolah dengan dunia luar mesti dipecahkan secara kiasan. Ini bawa kita ke segmen terakhir plan ini. Ekosistem sokongan, melibatkan ibu bapa, komuniti dan industri. Ini fasa di mana plan ni menukar gear daripada cuma sebuah dasar pendidikan kepada satu mobilisasi sosial secara besar-besaran. Ya, sebab secara tradisinya, kita selalu serahkan bulat-bulat urusan sekolah ni kepada kerajaan, kan? Betul. Dan plan ni cuba wujudkan satu ekosistem tanggungjawab sivik bersama. Dokumen ini perkenalkan satu platform digital sehenti atau One Point Access (OPA). Tujuannya untuk cepatkan penyaluran sumber secara telus. Tapi, yang paling menarik perhatian saya, plan ni buka pintu secara rasmi untuk serap pakar luar masuk ke sekolah. Macam guru besara, kaunselor atau profesional dari industri. Sekali lagi, saya terfikir pasal logistik dan realiti. Bahawa masuk pesara jurutera atau peguam ke dalam sekolah ni berpotensi jadi mimpi ngeri pentadbiran dan keselamatan. Siapa nak tapis mereka? Itu satu kebimbangan yang sah. Kan? Macam mana kita nak tahu silibus yang mereka ajar tu tak bercanggah? Dan bukankah ni tambah beban pengetua nak buat penyelarasan? Di sinilah fungsi sebenar platform digital sehenti itu memainkan peranan. OPA ni bukan sekadar papan buletin kosong. Ia berfungsi sebagai pusat penjelasan, clearinghouse di belakang tadbir. Oh, sistem tu sendiri yang uruskan. Padankan kepakaran mereka dengan keperluan spesifik sekolah yang terdekat. Malah, sediakan modul berstruktur yang selari dengan kementerian. Oh, wow. Jadi, pengetua tak perlulah temuduga setiap sukarelawan secara manual. Mereka cuma log masuk, klik dan kata, kami perlukan pakar robotik selama 2 minggu dan sistem carikan. Tepat. Sistem yang akan padankan dengan tenaga industri yang dah ditapis. Dan cuba anda bayangkan nilai yang tercipta kat situ. Anda mungkin ada akaunten pertauliah, ajar literasi kewangan praktikal sejam seminggu. Atau jurutera teknologi hijau datang bantu bina sistem aquaponik sekolah. Ya, model insan macam ni harganya mungkin jutaan ringgit di pasaran komersial. Tapi ia disalurkan percuma melalui semangat komuniti. Dan bila kita cakap pasal industri, di sinilah ia jadi benar-benar menarik. RPM memfokuskan kepada bakat berorientasikan masa depan, macam STEM, TVET dan ekonomi hijau. Bagi saya, ini jawapan kepada isu klasik keluhan sektor industri pasal ketidakpadanan kemahiran atau skills mismatch. Graduan keluar ijazah tapi tak pandai buat kerja teknikal industri. Betul. Selama berdekad-dekad kita dengar industri merungut graduan tak ada kemahiran. Tapi melalui OPA ni, pelan paksa industri untuk ada kepentingan atau skin in the game. Ya, syarikat antarabangsa contohnya tak lagi jadi penerima pasif produk sekolah. Mereka kini adalah pelabur awal. Kalau mereka tak puas hati, platform membolehkan mereka campur tangan terus, sumbang mesin 3D untuk makmal TVET atau bantu selaraskan kurikulum. Ini adalah simbiosis sempurna dan bila ekosistem pendidikan mula melahirkan bakat-bakat industri yang kompeten, pelbagai bahasa dan bersedia untuk teknologi hijau, ia automatik hantar isyarat positif kepada pelaburan antarabangsa.
Sememangnya, di sinilah dasar pendidikan bersilang terus dengan dasar ekonomi makro. Pelabur nak buka kilang bateri litium, mereka akan nilai bekalan bakat kita. Bila mereka nampak kita laksanakan RPM 2026-2035 ini, di mana anak-anak kita memang dah dilatih dengan mentaliti kelestarian dan sokongan industri mereka nampak, jaminan kestabilan modal insan tu. Ia bertindak sebagai magnet kuat untuk pelaburan langsung asing. Menyelesuri bab 2 ni, satu benda jadi sangat jelas. RPM 2026-2035 ini jauh lebih besar dari sebuah kertas dasar pentadbiran. Ia pelan induk pembinaan negara yang sangat holistik. Ia ekosistem yang bernafas dan saling berkait. Daripada anak prasekolah yang belajar kelestarian, guru yang bebas dari birokrasi, pengetua yang ada otonomi strategik, sehinggalah pelabur asing yang nampak Malaysia sebagai hub bakat kompeten. Tak ada satu pun yang bergerak bersendirian, semuanya ada rantaian. Dan bagi anda yang sedang mendengar, sama ada anda ibu bapa, profesional industri atau pesara komuniti, dokumen ini cipta ruang khas untuk anda. Platform OPA bermakna jarak birokrasi antara niat anda nak bantu sekolah dengan pintu bilik darjah kini dipendekkan. Ya, anda adalah nodus penting dalam rantaian ekosistem ni. Tapi sebelum kita noktahkan eksplorasi kita, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang sedikit provokatif. Sesuatu untuk anda renungkan. Kita bermula dengan bayangkan sekolah sebagai sebuah kilang fizikal berpagar konkrit. Tapi kalau infrastruktur digital seperti OPA ni direalisasikan sepenuhnya, kalau komuniti, pesara pakar, korporat dan ibu bapa secara automatik salurkan masa dan kepakaran mereka ke dalam platform ini, adakah pada satu masa nanti di masa hadapan, kita tak perlukan lagi konsep sekolah sebagai satu bangunan fizikal? Wow! Sebab bila setiap pakar bersedia untuk mengajar dan teknologi selaraskan pembelajaran di mana-mana sahaja, mungkinkah seluruh bandar kita, taman awamnya dan kejiranannya secara automatik bertukar menjadi satu bilik darjah gergasi yang bernafas untuk generasi akan datang? Itu satu soalan yang sangat mendalam. Sesuatu untuk kita semua fikirkan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah mencabar status quo dan kita jumpa lagi di sesi seterusnya. Don't forget to subscribe and share.